Lotus. Membuat pertunjukan tadi. Besar ni sudah. Wih. Wow. So hari ni siapa yang tak tahu, hari TUDM ni ada hari TUDM oleh Angkatan Tentera Malaysia dengan Tentera Darat lah. Dekat Kuantan ni, dekat airport Kuantan ni memang tiap-tiap tahun buat sini. Pukul 3 petang baru sampai. Tadi pukul 2 ada show dah, tapi kita tengok show yang petang nanti. Ada satu kapal terbang tengah landing tu. Tu. Tak tahu kapal terbang tu nak landing ke nak drop orang. Besar. Sabar, atas motor ni, Apa ni cakap? Sempat lagi bang belanja esas. Orang belanja jet, dia belanja esas kat sini. Sekian. Tengok tu, dia belanja joget. Myvi tu joget. Tengok abang-abang tentera angkat motor. Korang ni parking motor merata-rata, menghalang lalu lintas. Smart S50 dia. Tengok diffuser dia. Mana? Sekejap, aku nampak something. Tu ni. Ui, puas hati ni pakai lens ni. Lens panjang ni. Tiba-tiba naik Minta maaf lah kalau aku zoom tak clear. Ini je yang ada. Kita tak ada lens panjang-panjang sebatu tu. Weh, mana otot dia. Rapat gila. Sambil-sambil tengok kapal terbang mesti lapar. So makanan dan minuman disediakan, tapi duit sendiri lah. Tu tengah buat formation apa pula ni? Dah nak hancur dah. Tengah main drag ni? Drag race ni? Duduk pun. Ya, tempat kedua cuba memintas. Ya, dia potong balik atas.
Minta maaf tak dapat photoshoot video je. Sebagai tanda marking untuk helikopter ambil orang. Ni pula, lambai. Selain jentera kat langit, tertarik dengan jentera ni. RZ buat macam lukis tangan ni, Toru Makto. Livery Toru Makto, tapi ni buat pakai tangan je. Selalu rekod auto show je. Hari ni kita rekod jet show, airplane show, helicopter show. So ini kategori best standard. Bukan. Ni white body. Besar. Ni antara pesawat yang paling besar kat sini hari ni. Oh, besar. So inilah saiz dia. Dua kipas enjin ni. Agak-agak berapa horsepower satu ni . Tak apa, yang penting kita nak masuk dalam dia. So kita boleh tahu lah macam mana rupa dalam kapal terbang ni. Tengok ekor dia besar mana kan, kalau korang compare dengan saiz manusia. Gila. So ni dalam dia, jom. Oh, kena beratur. Panjang juga beratur dia. Tak apalah, sambil beratur sambil tengok kapal terbang dan jet yang lain ni. Ni tak salah aku yang hidup ni, yang pakai tadi ni, yang buat terbang tadi. Betul lah. Ni bukan yang display ni yang buat pertunjukan tadi. Memandangkan kapal terbang tak ada gear reverse, kena towing lah. So pastikan anda ambil insurans towing sekali. Inilah dalamnya. Selalu tengok dalam cerita Mission Impossible je kan, Tom Cruise. Nice view. Yang besar ni sudah. Kita try naik yang kecil sikit ni pula. Ni the second kecil. Ni yang paling kecil. Macam ada jet kat sana. Oh, ada tengah towing. Try yang naik yang ni. Dia tak besar pun, dia kecil je, comel je. Compare dengan sana tengok, besar. 4 kali ganda besar. Curam sikit. Okay, masing-masing ambil seat masing-masing. Dua tiket. Oh, macam naik kapal terbang biasa punya saiz, tapi seat kat tepi. Boleh buka ke?
Oh, Assalamualaikum. Banyak button ni. Jangan tekan. Risau-risau port and bank nanti. Selesai yang paling kecil ni. Jom kita try yang satu lagi. Yang medium size. Antara tiga ni medium size. Aku borak-borak medium small macam baju pula. Baju Honda Mania kan. Sambil-sambil tu siapa yang belum beli baju Honda Mania, untuk hadiah lagi draw Honda Civic EK99 dan hadiah-hadiah lain lagi. Ada engine, ada sport rim, ada caliper. Boleh beli. Scan je QR ni. Sebab event 11 Julai nanti. Walaupun ni event kapal terbang, aku letak promo event aku dan tim aku anjurkan Honda Mania. Walaupun korang tak pakai Honda, korang pakai kapal terbang ni pun boleh datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Oh, okay, not bad. Ada ruang untuk bernafas compare to kapal terbang yang tadi. Oh, ni mungkin bekalan-bekalan makanan. Alang-alang aku pun tak tahu apa-apa kat dalam ni. Kita tanya orang lah. Ni kapal terbang ni masih berfungsi guna ke ataupun untuk masih fly Kami dah berterbang sini. Oh, ni dari mana kapal terbang ni? Subang. Subang. Oh, dari Subang. Airport Subang ah. Tadi sama yang fly tadi pun jam tadi kan. Aha. Subang ya. Oh, Subang juga, faham. Kapal terbang. Bye, balik dulu. Selesai naik yang ni, baru dapat info. Ini kapal terbang yang paling tua yang masih beroperasi untuk TODM. Dia katalah tadi. So, dia kata yang ni yang paling tua. Tapi condition pun masih cantik Dia kata tahun ni 50 tahun dah kapal terbang ni. Cantik-cantik, masih berkilat. Kalah kereta aku yang baru berapa 5 tahun. Dah bercalor-balor. Dia 50 tahun berkilat. Hantar polis kat mana? Ni. PUBG, kau ingat siapa yang main PUBG kan? Masih main PUBG dia starting macam ni kan. Lepas tu turun orang. So sini ada beberapa lagi aset TODM dan Angkatan Tentera Malaysia yang kita boleh naik. Oh shit. So boleh naik. Jom kita naik. Aku tak tahu ni helikopter apa, tapi kod dia M5512. Aku tahu lah. Aku kod aku tahu, nama tak tahu sebab ada tulis kat belakang. Oh somel adik. Jangan tembak saya dik, tolong. Baru dah dapat tengok detail-detail dekat-dekat kan barang-barang apa yang ada kat helikopter ni. Selalu tengok kat udara je kan. Rim dia pakai rim berapa? 12, 10. ET ET dalam 28 ni ke 20. 8 JJ. Floor forming ke? Oh. Wah. Oh memang kena tunduk Kau macam tunduk memang rendah macam ni Oh faham? Oh faham? Tak nampak. Bawa window. Dia Kami punya lihat view tu lagi besar. Ah. Dia keluar kepala tu. Faham? So memang bertunduk lah. Saiz budak dia takkan tunduk sebab dia rendah kan. Untuk dewasa memang kena duduk, tunduk dan membongkok macam ni. Saya kalau main PUBG bang, saya suka tempat ni, tembak orang. Aku tak tahu nama model dia apa tapi kod dia M104-4 aku tahu lah benda ni sebab memang ada dalam kepala aku. Aku memang dilahirkan dan dibesarkan dengan kapal terbang ni dalam kepala aku. Ya. Alright. Tengok sikit kokpit dia macam mana. Oh, inilah view orang bawa helikopter. Yang penting wiper masih hidup. Bang, jangan kunci saya. Dia tak ingat ada orang dalam. Dia terbang balik Subang. Last. Dia orang pun dah nak start tutup-tutup dah ni. Nak habis dah. Pukul 6 dah. Sambung esok. Jom. Habis dah beronda-ronda. Kita sambung esok pula. Stay tune. Jangan habis. Video tak habis lagi. Stay tune esok. Kita akan tengok pertunjukan udara untuk hari Ahad pula. Sebab video korang tengok ni hari Sabtu. So kita tengok hari Ahad. Let's go. Siren apa? Siren satu. Mantap. Jom sambung esok. So, ini hari Ahad, hari kedua, pukul 10 pagi sekarang. Ikut tentatif pukul 10 ada show jugalah. Jadi semalam view dari dalam. Hari ni kita view dari luar. Tengok dia fly back kat sini pula.
Sebenarnya kat luar pun cantik kat view dia. Sebab tu ramai orang bercamping kat luar ni. Korang tengok dalam kereta ada camping, jalan ada. Sebab dari luar ni pun dia punya flyby memang atas kepala kita. Kalau kat sana dia depan je kan. Ini dia lalu atas. So sekarang dah pukul 10. So anytime je ni. Uish, terjumpa 200SX. Wow, nice sir. Dia ada cakap something tu, jom kita dengar. Ni maknanya show nak bermula dah lah. Dia buat pengumuman untuk siapa yang berpanas tu pakai payung semua sebab untuk standby. Pertunjukan udara dah nak mula. Oh, lori pula. Kat sana ramai Aku dah kata, view dari luar ni memang syok kan. Memang lalu atas kepala boleh nampak angle dia corner dia kan. Corner aku. Oh, terbang. Angin dia kuat Tu best duduk sini tau. Dia lalu atas kepala betul. Siapa yang ada dalam tu kalau nak tengok video ni boleh tengok video YouTube ya. Aku zoom sikit. Oh! Terbang, terbang. Payung terbang. Betul kuat Mana payung abang tadi yang terbang tadi. Aduh, daripada luar pagar sampai termasuk pagar. Gila. Sekali lagi akan lalu atas kepala lagi. Hei, mana ada payung tu standby. Terbang lagi. Oh, semua jatuh. Siap abang ni. Baju payung semua jatuh. Oh, lampu sudah menyala. Adakah menandakan kapal terbang besar akan landing kejap lagi?
Ha, tu dia. Kau nampak tak? Tak tahu lah kau nampak ke tak. Kapal terbang apa tu Oh, ni kapal terbang komersial ni, tumpang orang ni. Warna kuning. Kapal terbang apa? DHL ke kan? Scoot. Scam dia bang, memang nak tengok kapal terbang. Di sebalik lori. Abang ambulans pun sambil bawa pesakit sambil rekod Tapi yang duduk sebelah bukan driver lah. Alhamdulillah, payung abang ni berjaya dijumpai semula. Landing dah. Tak nampak. Time ni siapa duduk sana untung lah. Memang dia parking depan-depan korang depan crowd. Memang main karakter orang kata. Aura 3000 farming. Kalau mengikut radar ni ada satu kapal terbang nak landing. Oh, ni berapa minit ke dia tu? 3 minit lagi. Malaysia Airlines. Itu cahaya dia. Cahaya Aidilfitri. Malaysia Airlines. Terbang lagi tak payah baru. Berasa burn out, do a burn out man. To take off by Scoot. Pusing sekali. Tembak flare ke? Oh tak ada Oi, ada karmit lah. Aeroplane meet. Jam. Udah lah. No. Oi. Bala bang, semua stiker tu ni ada Bijak.
Sambil menunggu kehadiran pesawat army. Car spotting dulu. Kita buat car spotting petang minggu lah. Ni aku buat tengah hari minggu. Wow. Kita pakai ni Lotus. Wah, Lotus lah. Posisi ke duduk sini? Car spotting. Oi, santai Maizy. Pakai box atas. Macam camping punya style, camping. Ring berapa ni? 17 ke? Handsome lah. Jangan sampai aku buat tangan gini ni. Buat embeng sini ni. Bukan setakat jalan raya je. Trafik pun jam. Trafik langit pun jam ni. Bye, good time. Tengah drop orang tu. Tak nampak tak? Jauh sangat, tak nampak. Tak tahu kau nampak ke tak? Ada orang. Tapi ada seorang tu Seorang-seorang dia jauh tu. Balik rumah suruh tu. Dia cakap dengan member, tak apa lah, korang landing kat airport. Aku nak balik tu. Senang. Yang lain kat sini. Ni dah nak sampai. Style lah bang. Abang je pakai parachute tu stroke bang. Oh bukan. Tu stroke mana ni? Seorang lagi tu stroke. Dia ikat ni flare tu apa ni? Smoke bomb smoke grenade kat kaki apa? Bapak. Laju gila dia orang turun. Laju dia orang ni.